Saya terima mesej, dia kata dia boleh faham, boleh baca dengan faham English. Tapi bila nak cakap dengan tulis ayat, dia akan terus restart. Sebab pertama, dia paling tak faham ialah English punya tenses. Ya, jadi ada dua topik lah. Ada dua benda lah yang nak tahu. Yang pertama pasal tenses, yang kedua macam mana tips untuk bercakap. Jadi untuk tenses ni, perkara yang sangat susah. Nak jawab dalam satu video memang sangat susah sebenarnya. In fact, orang dewasa macam saya pun susah juga untuk kuasai tenses tu macam mana. Jadi saya akan buat dalam 11 video lah untuk jawab soalan ni. 10 video untuk tenses dengan satu video untuk tips bercakap. Jadi welcome to my new series, English Tenses Full Explanation. Untuk ni saya perlukan 10 video, jadi tolong follow lah kalau nak tahu dengan lebih lanjut. Okey, benda pertama, kita kena faham pasal dia punya forms, dia punya bentuk dulu. Kebanyakan perkara yang kita belajar kat sekolah kan, dia mesti akan bahagikan kepada tiga: past, present dengan future. Dia mesti utamakan yang dulu, yang sekarang dengan masa depan. But in my opinion, saya rasa cara macam tu agak confusing sikit. Jadi saya akan utamakan yang bahagian tepi ni, which is simple, continuous, perfect dengan perfect continuous. Empat ni korang kena faham dulu. Okey, kita mulakan dengan bentuk simple. Bila bercakap pasal simple tenses, dia punya verb cuma ada satu saja. Contohnya kita ada I eat, satu-satunya verb dalam ayat tu. Jadi ini ialah simple tense. Lepas tu kita ada I ate, cuma ada satu je dia punya verb, which is kata kerja. Jadi ate ialah simple tense. Atas simple present tense, bawah simple past tense. Itu senang je. Untuk continuous pula, dia ada dua verb. Yang pertama ialah verb be, termasuk dia punya conjugations. Yang kedua mesti ada ing. Kalau ada dua benda ni, itu dikira sebagai continuous tense. Bercakap pasal be ada banyak conjugations. Conjugations maksudnya banyak versi untuk sesetengah verb tu. Dan perkara pasal conjugations ni, conjugation ditulis berdasarkan dia punya subjek. Kalau subjek dia I, be akan bertukar menjadi am. Kalau subjek dia ialah singular, be akan menjadi is atau was. Kalau subjek dia ialah plural, be akan menjadi are atau were. Kalau benda tu berlaku in the past, kita biasanya guna was atau were. Kalau benda tu berlaku pada sekarang, which is present tense, kita biasa guna am, is atau are. Jadi the point is, korang kena faham, semua verb am, is, are, was dengan were ni, lima-lima berasal daripada perkataan be. Okay, contohnya kita ada I am eating, she is eating, they are eating. Pertama mesti ada conjugations of be, which is am, is dengan are. Jadi syarat pertama dah lengkap. Lepas tu verb kedua mesti ada ing. Jadi tiga-tiga ayat ni ialah continuous tense. Okay, jadi untuk simple dengan continuous kita dah habis. Dalam video seterusnya pula saya akan terangkan tentang perfect tense dengan perfect continuous. Ni dua-dua sangat susah, jadi make sure follow lah kalau nak tahu dengan lebih lanjut.